Harga dia yang flat ni 60 baht je guys. Lucu murah guys. Kalau Malaysia ni kita dapat dengan harga 60 baht ni. 60 baht ni kau tak silap dia dalam RM7 lebih. Ini kita ada tom yang merah and sotong sos hitam. Ni kita punya main menu which ni ialah siakap goreng yang telah dibuka dah kopek dah tadi. Kita ada juga sini udang donat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia memang dia ni tak harap mana sengih lain ni. Assalamualaikum guys and welcome back guys. So guys, vlog ni ialah sambungan daripada last vlog. Boleh dikatakan ni ialah kita punya part 2 untuk Narati Wat. Tapi di hari yang berbeza, which is hari ni dah 2 minggu daripada tarikh kita post kita punya vlog hari tu. So banyak tempat-tempat menarik, tempat-tempat makan yang best kita tak pergi hari tu. Antaranya Banleh. So guys, kita dah settle dah dekat border atas Panjang tadi. And dekat border Golok ni pun kita dah settle dah. So jom, first ni kita pergi cari internet and tukar duit dulu guys. Situ ada Imran guys. Guys, Thailand apa guys? Thailand patu. So guys, update sekarang kita dah settle dah beli internet dekat kedai yang kita mari last time. So this time pula kita akan tukar currency dekat Kaya Exchange guys. So jom dia bawa korang. Ni kita punya rate hari ni guys, 8.16. So macam kalau last time kita orang bertiga tak tukar currency dekat kedai sebab ada Imran yang ada duit lebih, kita tukar dengan dia je. So this time dia tak ingat nak bawa duit dia. So kita tukar dekat Money Exchange ni. Alright. Terima kasih ya. Hai. Mana? Tu Kaya Exchange tu kawan. Ni kedai dia guys. So guys, kalau korang nak tukar duit dekat kedai masjid tadi, korang kena mari sini guys, Kaya Exchange. Dia memang kata tepi jalan besar je. Ni daripada border Golok tu straight guys. Kalau nak senang nanti korang Google je Kaya Exchange. Alhamdulillah kita dah settle dah tukar duit dekat Kaya Exchange tadi. So untuk breakfast ni kita ada plan nak pergi satu kedai dekat jalan dekat tengah-tengah jalan on the way nak Narati Wat guys. Nama kedai dia Aku by Nasi guys. Which kedai ni famous juga dekat TikTok. So jom korang layan dulu biru jalan nak pergi ke Narati Wat guys. So guys, update sekarang dah pukul 9.30 pagi waktu Thailand. So kita baru je sampai dekat satu kedai, nama dia Aku by Nasi. So sini dia tengok ramai orang Melayu mari sini. So dia rasa mungkin sini famous kot dia punya makanan. And dekat TikTok tadi pun ada seorang TikToker tu dia recommend lah untuk mari sini guys. Ni Mami and the gang duk tengah tengok menu guys, apa yang ada kat sini. So jom kita tengok guys apa yang ada dalam menu dia guys. Apa ada guys? Nasi ada, roti ada, sana. Nasi lemuk ada, tak usah senang. Memang nasi daging. Kau tak makan nasi daging, kau tak nak? Kau makan nasi daging? Dah tu. Aku tak tahu nasi. Dah. Makan ho sedang. Dia makan ni yang. Dia lebih. Pakai daging. Sedap rasa dah? Mana saya tak rata. Ni. Apa tulis? Nama apa ni? Nama pen egg. Yang Ni pen egg. So guys, alhamdulillah kita dah settle dah order dekat Aiko by Nasi ni. Aku by Nasi ni dia tengok dia punya kedai more tu suasana guys. So dia punya suasana dia ada vibe hutang gitu guys. So je lah korang layan dulu B-roll kedai ni guys. Jom let's go.
So guys, untuk aku buy nasi ni, korang kena mari time breakfast guys. Sebab dia tengok banyak menu-menu yang best untuk korang breakfast. Contohnya macam nasi daging, and ada juga nasi lemak. Lepas tu tak silap dia tadi, dia ada banyak buat macam roti canai tapi version yang Thai punya guys. So kalau korang tanya dia, aku buy nasi ni sesuai mari untuk time breakfast guys. So macam biasa guys, sebelum kita makan, kita ada susunan gambar antara tiga orang ni guys. Gambar apa ya disability kot boleh emoji. Ni gambarnya ada kaki-kaki sini. Oh. Alright. Wow. Nak mana? Ni Milo Ya, Melo. Thailand pun ada Milo ke tak? Sama. So guys, untuk breakfast kat Aiko by nasi ni, kita order roti Milo, nasi ayam, ni roti pisang, ni ada nasi apa, nasi air and so tu Pen egg. pancake guys, and Imran guys. Dah mana tu? Awak ni nasi. Udahlah dong. Nasi ladang. And so guys, sebenarnya dekat aku buy nasi ni, dia tak order pun, dia kena ada. That's just nak cuba sikit-sikit guys. Maksudnya nak try yang makanan mami, nak Auni, Su, and makanan Zat ni guys. Kita nak try belakang. And first ni, dia nak try ni, roti Milo guys. Roti Milo ni dia rasa kat Malaysia pun ada. Cuma kita tengok apa yang beza dekat Malaysia and dekat sini guys. So untuk roti ni kita ada dua, roti Milo dan juga roti pisang. Cuma kalau daripada segi look ni, dia rasa dia punya roti pisang lebih menarik guys. So ni next ni kita nak try roti pisang guys. Okay, roti pisang ni tekstur dia lembut sikit guys. Kalau untuk roti Milo tu dia crispy. Tak guys. So honestly guys, kalau untuk dua roti ni, dia recommend korang order roti pisang guys. Roti pisang ni dia lebih macam rasa susu-susu sikit, and dia lebih lembut guys. Kalau macam roti Milo tu dia keras, mungkin dia punya roti tu dia memang nak buat crispy. Tapi best lah, dua-dua best. Cuma kalau korang tanya dia rasa roti pisang ni lebih baik. Okey ke mana? Rasa air. Sedap. Sebab yang apa ni sama macam sama bacem. Ya, sama air je. Tengok sama. Ya. Oh ya. Rasa apa? Tapi lain nasi aja. Halba yang rasa dahaga. Kita ada Oh ni macam dia pakai kau tak? macam nasi air. Sedap tapi kosong. Ya. Saus. Jika padan nambah ya. Sambal. Kena tambah kakak ya. Nasi ayam Thailand. So jom kita tengok reaction Su. Malu tak usah lah. Tak nak try. Mami lah. Oh lo malu kot doh guys. Wah, kecik bawa sama Ali. Sudah. Dia rasa mana tu? Rasa rare. Sebab di sampai je ni kan. Sadok. Tidak rasa. Okay, Masih Ahmad. What do you think about this? Sampai lapar. Dia kata dia lapar guys. So dia kata memang sedap lah. Tapi memang nampak lah dia cepat tu guys. Sebab dia ni kalau Lucu ya masak. kalau makan dia tak sedap, dia lambat habis guys. Ni kalau dia cepat dia memang dia sedap tu. So guys, update sekarang dah pukul 12.30 dah waktu Malaysia. So ya, kita orang punya plan asalnya nak pergi dekat Bali guys untuk next destination ni. Tapi disebabkan kita orang baca kenyal lagi, sebab tadi kita pergi dekat kedai kasut Krok Mami and singgah beberapa kedai baju. Lepas tu ya, sekarang tak pukul 1 lagi and kita punya condition pun tak lapar sangat lagi. So pusing-pusing satu nara ni dengan driver kita ni, driver Imran ni. Kita akan pusing-pusing satu nanti buat ni. And tiba-tiba kita jumpa satu Amazon Cafe, which is Amazon Cafe yang paling besar dekat Naga. And ya, Imran kata tadi pun, dia kata sini ni kata tempat paling comel lah, Amazon paling comel dekat Naga, sebab tu dia paling besar. So ya, cuaca luar pun kalau kau rasa panas gila, and sesuai lah kalau kita nak pergi lepak-lepak minum air sambil layan aircon ni. Kita bukan nak pergi minum sangat kan, kita kena ke aircon tu dia. Dua benda yang worth, dia rasa Talasi and Amazon Cafe guys. Sebab dia sejak mari Amazon Cafe ni, dia rasa kafe-kafe dekat Malaysia tu dia jadi mahal lah. Jadi mahal and tak sedap. Which is sini lagi better lah bagi dia guys. So jomlah kita masuk dalam, kita jumpa aircon lah.
buat kayak 2 orang ni guys. Tengok orang yang ambil order sampai 3 lah, 4 tadi guys. Guys tengok guys, kita order 5 drinks. Harga dia baru 300 lebih guys. Ni harga dia ni 325 eh. Ya. Guys kalau tengok dia punya cafe latte 80 baht guys. Murah. Contoh macam Zain tadi dia order ni guys, milky strawberry. Tengok harga dia yang fruit ni 60 baht je guys. Bucin murah guys. Kalau Malaysia ni kita dapat dia dengan harga 60 baht. 60 baht ni kau tak silap dia dalam RM7 lebih. So guys, update sekarang kita orang tengah lepak dekat Amazon Cafe. And next ni kita plan nak pergi dekat Banlai Restoran tu. Banlai, dia tak tahu pronounce dia macam mana. Kalau dia sebut Banlai lah, Banlai Restoran. And dekat sana lagi kita tak sabar guys, kita nak try dia punya tom yum guys. Dia to be honest, Amazon Cafe dengan Banlai je yang tempat dia nak pergi hari ni. Macam breakfast tadi, kedai krok, kedai baju-baju tu tak pergi tak apa kalau dia, tapi tu lah dia orang nak pergi. So kita teman je lah. Cuma dia dengan Imran plan kita orang nak pergi Banlai Restoran je guys. Kita orang nak pergi mencuba tom yum terbaik dekat Narathiwat guys. So guys, alhamdulillah update sekarang dah pukul 2.40 waktu Thailand guys. So sebenarnya banyak dah aktiviti yang kita buat sebelum mari sini, cuma dia tak si rekod. Sebabnya dia orang kata belakang ni dia orang nak buat bisnes untuk beberapa item, contoh macam slipper, baju. So dia orang tak bagi dia tunjuk dekat YouTube guys. Dia kata takut nanti viewer kita ni atau subscriber kita ni pergi beli tempat dia berniaga. And by the way guys, sekarang kita dah sampai dah dekat Banlai Narathiwat guys. Which is ni tempat ataupun restoran yang kita orang nak try hari ni, Banlai Narathiwat guys. Sebabnya katanya member-member dia kata Thalassia itu memang sedap, tapi dia kata sini lagi better kan. So guys, untuk Atra ni dia agak style sikit lah guys. Orang kata vibe mahal sikit lah berbanding dengan Thalassia itu. Sebab Thalassia itu dia buat macam tepi pantai, so agak terbuka. Tapi kalau kat sini ni dia agak orang kata macam dia lebih proper lah guys. Dia macam lebih kepada arah restoran and seafood punya game. Macam korang tengok lah ni, tempat dia duduk ni, tengah-tengah ni, dia sebenarnya sini ni dia macam ala-ala terapung gitu guys. Cuma ni belum order dah sampai guys. So tak order tapi dah sampai dah. Agak mana. So guys, update sekarang dah pukul 3 petang dah. And bagi dia, kedai ni antara kedai yang dia target sangat untuk kita punya part 2 kali ni. Nama kedai dia Banlai Restaurant and Cafe guys. So dekat sini katanya member dia kata sini famous dengan tom yum yang seafood guys. Dia expect ada tom yum aja, rupanya tak ada, dia just jual makanan-makanan seafood saja. So kita orang dah order dah tadi. And tengah tunggu lah. Kita order, tak silap dia ada 5 makanan, 5 lauk. And kita just order 4 drink guys. Sebab hari ni memang banyak sangat dia minum air manis. Dia rasa macam dah tak boleh nak masuk air manis. So sambil-sambil kita tunggu makanan kita sampai, dia bawa korang jalan-jalan dulu dekat Banlai Restoran ni. Korang enjoy dulu guys B-roll video ni guys. Let's go. So guys tadi dekat depan tu Abel tu dia banyak assist dia cerita pasal makanan-makanan yang favourite choice orang Malaysia mari sini makan. Contohnya dia kata tadi tom yum and ikan siakap goreng tu guys, dia recommend. Tapi kita tak order lah ikan siakap goreng tu sebab hari ni kita nak try ikan siakap, bahasa dia panggil ikan siakap hacu perlah. And itulah yang kita ada petang ni. And Abel tadi kata tak apa, next time lagi dia suruh try yang tu siakap tadi guys. So guys, untuk drink petang ni kita order cabaan guys. Dekat sini cabaan ni dikatakan famous lah guys. One of favorite choice juga dekat Banlai ni guys.
And kita ada satu lagi cabang. Macam biasa Tek Abel ni Imran guys. And ini kita ada tom yam merah and sotong sos hitam. Ni kita punya main menu which is ni ialah siakap goreng yang telah dibuka dah kopek dah tadi. Kita ada juga sini udang donat and this one pula daging harimau penangis. So tu je yang kita order dekat Balansi Seafood Nalati Wat ni. And tu lah. So far kalau ikut dia nampak sedap, tapi kita boleh cuba lagi. Dia harap sangat tom yam dia lebih better daripada Talasi yang kita pergi last video guys. So ni mami yang pertama yang cuba daging harimau menangis guys. Siapa nak bagi? Cepat. Sedap. Dia overcook sosu. Sosu. Jom kita tengok tom yam ni guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, memang sedap guys. Bagi dia, kuah dia tu cukup rasa guys. Ada masam, manis dan pedas. Tapi dia rasa Talasi tu dia lebih pedas. Tapi dia rasa yang ni lebih cukup rasa guys. Maksudnya balance lah rasa dia guys. So next ni dia nak cuba daging harimau menangis guys. Korang tengok guys. Ni dia punya daging harimau menangis. Daging harimau menangis dia pun sedap. Bagi dia okey. Special lah. Dia rasa special lah. Dia tak rasa macam banyak yang ada dekat Malaysia. Jom last kali dia nak try ni guys. Siakap So jom kita try ikan siakap ni guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu lah guys, dia rasa dia tak erti lah nak bagi review. So guys, tadi dekat depan tu Abel tu kata dia kena try juga sotong donat ni. Korang tengok tekstur dia. Ni sebenarnya sotong tapi dia jadi bulat gini. Sotong muda Sorry guys. Udah. Korang tengok guys, tekstur dia dalam. Dia tak sure kalau dengar ketok crispy dia sebab belakang dia ada kipas. Mungkin audio agak terganggu juga. So ni dia punya dalam guys. So guys, ni korang tengok ni udang donat. Dia ada juga sediakan sos guys. Jom kita try. Apa Imran? Jadi Imran dah. Honestly guys, walaupun dia seorang yang tak makan udang, tapi untuk tapi untuk udang donat ni dia rasa sedap guys, serius. Dia kalau kosong gini dia rasa crispy gitu. Tapi kalau campur dengan ni sos dia akan rasa manis masam gitu guys. Sedap which is sedap bagi dia. Ini nama kedai dia. Ni banci dah cabang. So guys, alhamdulillah kita orang dah settle dah makan dekat Balansi Seafood ni. So ni kita orang nak pergi bayar kat kaunter. So kita orang order agak banyak petang ni. Jom kita main teka-teka guys. Berapa total bill kita petang ni guys. So ni dah mesti berapa harga? Mati dulu. 1,500 ke 1,000 ni akak. Lemon mak? 1,400. 1,400 ke 1,500? 1,400. Mami? 1,000? 1,800. 1,800. Susu mana? Susu mana susu guys? Ada. 1,700. So guys, tu dia orang punya prediction untuk harga. Tapi kalau tanya dia rasa dalam 2,000 ke atas guys. Jom kita pergi counter tengok berapa harga total di mesh untuk petang ni guys. Let's go. 1,500. Kenapa? 1,500 tapi Sikit lagi dah betul. Susu. Betul tegur 1,500. Jadi dia pernah belanja. Baca. Setuju? Setuju? Dia bayar. Setuju? Ada duit kan? Kak dia kaya kat dia di Malaysia tak? Total dia 1,600 guys. Okey lah. Kalau kita orang makan 5 orang 1,500 dia. Dah 400 orang guys. Okey guys, tak mahal sangat guys. So guys, ni ada satu lagi drinks yang dia lupa review tadi, which is nama dia matcha coconut. Dia sebenarnya air matcha tapi dia ada campur dengan airnya guys, air coconut. So bagi dia combination yang sempurna lah dua ni. Baik, terima kasih lah. Terima kasih banyak. Alright.
So guys, update sekarang pukul 4.30 waktu Thailand. Kalau Malaysia dah ada 5.30. So ya, kita dah settle dah dekat Banlei restoran seafood ni. Honestly dia bagi 8/10 guys. Kalau nak di compare dengan Thalassa, kalau tanya dia rasa Thalassa better lagi lah. Sebabnya kalau untuk tom yum tadi, saya ingat dia lah Thalassa tu lebih sedap. And untuk harga dia rasa lebih kurang je dua ni guys. Cumanya kalau Banlei ni dia punya staff lebih friendly and makanan dia lebih cepat guys. Lepas tu dekat Banlei ni juga dia orang ada sediakan tempat aircon. Tapi tu lah Auni dengan Su tiba-tiba dia orang nak duduk outdoor pula. So tadi sebenarnya kita orang dah putus asa dah. Ingat malah dia nak berhenti mana-mana. Sebab plannya nak berhenti dekat 7E je untuk beli makanan ready to eat. Tapi tiba-tiba untuk tempat yang last U-turn ni ada pula orang jual baju. So guys ni nampak lama sangat ni. Kita mari cari lah. Dia dah cuci mata dulu. Oh yo. Halo. Oh jatuh kena pihak Tino tak apa nak pihak jatuh. Mari dah. Kat mana? Gana? Oh jatuh ni banyak pesona. Orang Tino ni dia kona kau api kona sikit. Jadi jatuh kena pihak Tino. Jadi jatuh kena pihak Tino. Pihak jatuh. Yo tapi Tino hak kona banyak. Tapi bertiga ni kau nak banyak kasut? Ya. Tengok jalan ni pun tu. Orang tua je tengok jalan ni. Kan kalau macam kali ya kan dia. Orang ni silap tapi tak dah kat mana. Okey, Kak rasa Ibrahim kan ni? Dia nampak slow klik jaga dah tapi dia tu neting kuat. Benar kuat. Dia. Tapi kalau kita tengok bakak dia tak nilik. Tak, kalau kita tengok sikit-sikit tu sepatut. Juhnya tu. Tapi dia je lipat. Oh, dia start honda kak. Betul tak memang tu? Betul tak? Betul. Hak ni lain sikit ni, hak ni jenis babak-babak tapi tak lah mana ni tu. Takut bini tu? Dia takut tapi dia hormat bini dia. Takut bini tu hormat bini. Betul lah. Setuju kak. Kita kena hormat bini kita ataupun hormat lelaki kita, betul tak? Betul, setuju. Tu wajib respect dah. Dan mata-mata aku tak lelaki kau dok hormat dia sebagai suami kita. Pak kita pun kena hormat. Boleh pahala kan dia? Sebab tu Allah pesan kita untuk jaga. Kita tak takut sama siapa dah sebab hati sama usaha je. Betul tak? Tubuh memang kita nampak musa aku kita tapi hati. Hati sama. Betul. Nak ayat ubi. Tapi dia memang dia ni tak harap mana sengih lain ni. Aku pergi buka. Kena pergi kat guys. Korang yang tengok vlog ni pergi kat kan? Lepas tu dia ambil kat hati tu. Senyap tak kata dok bidak tapi dia buat kona siap lah. Guys, to be honest guys, kalau korang mari golok and ada banyak masa lebih ataupun masa peluang, korang kena mari kedai Kak Ati ni guys. Ni mari je jumpa Kak Ati. Nama Facebook Kak Ati tu? So guys, alhamdulillah kita settle dah dekat kedai Kak Ati tadi. Rezeki guys, Kak Ati dia bagi kita tumpang dia punya bilik untuk solat. So settle lah kita punya maghrib. And ni sepatutnya guys kita dah sepatutnya kita dah kena pergi ke border dah. Cuma itulah kita nak pergi juga beli keropok dekat depan kedai ni guys. Harap-harapnya keropok dengan 7E and boleh balik guys. Sebab kita punya minyak ni tengah nazak je tak. Zai sebenarnya tak ada lagi guys. Tengah dalih sebab takut minyak tak cukup. Kita boleh sampai mesti jalan kapal je takut ada orang jual minyak yang botol tu. So balance ada dalam 70 km lagi. Harap-harap sempat lah sampai kat border kata Panjang guys. So alhamdulillah guys. Mojo kat dah mau U-turn dah. So tadi dia orang bertiga ni dah marah dah guys sebab kita tak beli keropok ni terlepas kedai tu. So nasib baiklah ada lagi kat sini kat Golok. Imran jumpa gapo ni? Yamaha guys. Yamaha NVR ni. NVR boleh guna. So guys, update sekarang dah pukul 8 malam waktu Malaysia. And ni kita orang dah nak sampai dah dekat border. Macam hari tu kita singgah dekat 7E yang last, betul-betul last border guys. Tapi malam ni kita singgah 7E yang baru. Dia kalau dekat 7E last gini dia risau sikit guys. Sebab kita punya balance duit tu dah tak banyak dah. Harap-harap Mami janganlah beli banyak sangat guys. Macam last time nasib baiklah cukup. Dia tadi dah masuk dah 7E sebenarnya tapi tak buat vlog. Sebab tu dia post dekat dia punya TikTok guys. Dengan duit shilling dia boleh beli air dekat 7E guys. Guys, dia orang ni FOMO guys. Kau tengok. Cuba korang tengok guys, tak sampai 5 minit dan banyak ni dia ada lagu. Gila.
So guys, dekat 7E Thailand dia ada jumpa satu brand ni. Nama dia Qmin C. Dia jual protein guys, 24 gram dalam ni. Harga dia dalam RM7 guys. Ni kalau Malaysia ni kalau 24 gram biasanya kalau dia beli smoothie tu dalam RM12 guys. So boleh dikatakan separuh harga guys. Gila guys, serius gila. Kita ambil yang satu, kita nak cuba. Nanti hari dia work out boleh try minum. Mami tengah FOMO guys. Ya. Baik, cuba duduk kaki kau duit. Cukup duit? Oh, tengok tarikh. Tak ada? Oh, letak balik guys. Takut tak sempat pakai. Tahun ni Isi hari saja tak sibuk lah. dia orang memang pengejar jackpot guys. Kau tengok guys. Bekas besar ni. Aku nak beli kecil lah. Kau tengok guys, bekas ni guys. Dia orang minta untuk isi air. Dah rasa original. Guys, dia suruh campur coklat dengan apa dah? Tea guys, tapi dia rayak tak nak. Tadi dia dah try dah dekat TikTok dia post. Dia campur dua benda ni guys. Solid, serius, rasa dia solid guys. Kita orang pun nak beli juga guys. Korang nak FOMO je. So guys, korang kena beli guys. Teh time guys, serius, korang kena try. Sedap gila. Mana tak menyesal. Tengok guys. Alamak, nampak gayanya cukup satu je guys untuk teh ni. So guys, untuk tea ni hanya satu je cukup. So guys, sempat ambil dua je guys hari ni. Latte dengan tea campur coklat. And ya, satu lagi lah kita ambil coklat lah. So macam mana guys, kita dah dapat 3. So guys, alhamdulillah update. Kita guys sekarang dah settle dah dekat 7E. And ni kita punya plan nak pergi Ratau Panjang punya border and terus balik guys. So dekat 7E kali ni kita tak beli banyak pun. Total damage dalam 500 baht je. Kita just beli makanan yang ready to eat je guys. So thank you for watching. See you guys on the next vlog. Bye bye. Oh ni semua anak-anak Imran guys. Lagi-lagi masuk sulung. Hot sulung ni hot nombor 2, ni anda hot bosu guys. Tadi 3 ni merajuk dengan Zain sebab Zain salah jalan. Oh guys, kalau tengok guys apa yang juga beli dekat 7E ni ha. Itulah kita ingat Melvin je guys, tengok. Tutup kamera. Bye.